Hai semua, so hari ini adalah hari di mana Tia dah di airport dan nanti Tia akan cerita kenapa Tia ke airport. Tapi kejap ya, kita bagi settle dulu barang semua dulu. Okay, so sekarang ni baru boleh bercerita kan, kerana dah tenang, tengah duduk kan. Jadi basically ceritanya macam ni tau. Ashraf dia ada kerja dekat situ. Kerja apa sayang? Okay, so I akan ke Oxford for Oxford Leap punya program. So kita ada buat short course kat sana. Kedua hari tu I dilantik sebagai director. So this is the first program yang I akan organize. Taklah organize sangat, diorang yang organize. I pergi untuk tengok and untuk experience this whole thing jugalah. Jadi ketika Tia nak pergi London, Tia ada macam berbelah bagi. Adakah Tia nak bawa anak atau Tia tak bawa? Kan baby kecil lagi 5 bulan. Lepas banyak dia fikir. Ya Allah, banyak dia fikir. Finally keputusannya adalah kita tak nak. Tak bawa. So kita berdua saja. Dia perasaan macam tu. Dia perasaan dia sedih ketika kita tinggal baby, kerana Tia breastfeeding dan Tia direct, dan Tia alhamdulillah so far full breastfeeding dan baby pun dah 5 bulan. Tapi saya sama juga, kalau Tia bawa nanti dia akan naik, kerana Tia pun juga nak belajar di sana juga kan. Tia nak ikut course tu, kerana bagi Tia yes, as a business kita kena kena adalah gain ilmu. Dan apalagi kalau ada ilmu daripada Oxford pula kan, tak pernah lah peluang ni dapat. Jadi Tia rasa macam okay, Tia nak juga benda tu. Tapi saya sama juga, kita sedia nak tinggal baby, tinggal budak-budak. Arif Ara okay lagi, tapi baby, so dah banyak sangat fikir kan guys. Jadi Last sekali Tia decide untuk tinggal baby, kerana kalau Tia bawa pun nanti Tia nak kena bawa penjaga lah, atau nanti penjaga kat sana kita tak tahu, tak percaya ke tidak, atau baby Tia menyusu macam mana kan, semua. Last sekali Tia tinggal, dan alhamdulillah juga Tia pun memang dah stok susu. Jadi mak-mak ni, you guys, memang itulah Tia punya pesan kan. Awal tu simpan susu. Tak tahu nanti entah bila-bila apa terjadi emergency kan, apa macam sekarang kan. Dia dah simpan 1 peti ais tau yang deep freezer tu. Syukur alhamdulillah. So Tia insyaAllah masih boleh, dia Agnia masih boleh menyusu badan, minum susu badan lagi. Dan Tia harap cukup ya, ngam-ngam. Dan Tia pun juga terbangkan mak Tia dengan kakak Tia daripada Indonesia untuk jaga Agnia. Jadi Tia akan baby dengan insyaAllah dengan rasa selamat, dengan rasa aman sikit ya. Susu cukup, susu badan cukup, and ada mak Tia dan kakak Tia pula. Tu dia. So berapa hari Tia pergi? Tia pergi 2 minggu. Seminggu kita belajar, 3 hari sebelum, 3 hari selepas sebelum belajar kita akan dekat sana dulu. Macam lagi kan sebelum ni kan kita nak Ashraf nak kena datang dah sebelum orang datang kan. Jadi Tia akan belajar juga, Tia akan tolong ni behind the scene you guys. Okay, right, so are you guys ready to go to London? Let's go. Flight 14 jam. Kita akan jumpa di London. Kejap. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. cepat subscribe sekarang. Subscribe now. Right. Hey. Alhamdulillah kita dah sampai. Okay, so London, yes, baru habis immigration. So sekarang nak ambil bag, lepas tu kita nak balik sama hotel. Alhamdulillah, so far tadi berjalan dengan lancar semua. Tapi of course dekat flight dia kena pump. Itulah Tia sebenarnya tengah mencari siapa nak Tia donorkan air susu. Tapi tak tahu lagi, nanti Tia akan nak bagi tahu dekat nak bagilah sayang. Nak donate. I hope Tia berjumpa. Tapi kalau jumpa pun, kerana in the end susu Tia akan kena buang pun. Tia rasa sayang, Tia dah dapat 3 bag tau. 3 bag perjalanan 10 jam. So Tia harap Tia boleh jumpa someone. Kuala Lumpur 2. Alright, so kita ambil bag dulu. Dia dah settle. Settle dah? So bag yang kita yang pertama bag. Dah sampai dah. Itulah rezeki. Very good. Sekarang dah efficient Yalah kan. Lalu je 40 minit. Cukup. Tambah ni mesti dia nak. Okay. Saya dah lah macam, sebenarnya sekarang ni perasaan I tadi macam lah tak ada baby. I wish tapi fikir balik, I banyak kali sebenarnya banyak kali tengok baby punya video semua. Oh ya? Iyalah, tapi tengok gambar lah. Rasa macam apa nama dia, ini satu peluang jugalah untuk Tia dengan Ashraf.
Okay, so kita dah sampai hari pertama di London. Yes. Kita dah Sekarang check in. ni sebenarnya dah malam tau, dah pukul 8. Yes, Tapi kat London dia masih lagi bercahaya. So Yeah. that's why I ajak Tia pergi Jalan-jalan. park dulu, jalan-jalan. And then kita cari makan. Tapi kita berdua masih selekeh. Tak lah, baju sama. okey lah. Kerana dia adalah time yang sama. So kita just keluar je ke hotel kan. So sekarang kita kat Hyde Park. Depannya. Letak depan kita ada Swan. Kali kedua Tia pergi. Pertama dengan baby dengan budak. So dia tanpa budak dengan suami je. Yes. Kita punya honeymoon selepas 10 Wow. tahun. Kan, Lepas 10 tahun ke? 10 tahun ya honeymoon ya. Dan baby 3. Jatuh dia. Tapi dia orang kata kat I suruh buat satu lagi. Saya angkat sini. Siapa cakap? Okay, so inilah tempat dia. Masya Allah cantik kan? Dia saya first time dia ke area sini. Sebenarnya kita boleh je bercamping kat sini kan Bi? Nanti next bawa budak bawa makanan, duduk makan. Arif lari-lari. And ada swan. Boleh bagi makan? Ada makannya? Wah, Masya Allah. Wah, sayang. Kesian sayang. Di sini boleh tau nak healing. Atau kalau you guys nak mengungkapkan isi hati dekat suami, baik kat sini. Menjerit ke, nak menangis ke. Gaduh. Gaduh pun tak apa. Kerana si orang tak faham kot bahasa. So sweetnya. B. Patutnya Bi ajak bercinta hari tu kat sini. Bukannya kat Ancol. Masa tak ada duit lagi sayang. Masa tu duit bapak. Kan kat Ancol hari tu. Mana boleh suka-suka. Atas sini. Kali kat sini style lah sikit. Barulah kita cepat kahwin. Mas patutlah hari tu fikir dulu setahun setengah tu baru nak kahwin. Kalau Bi ajak sini memang esok kahwin terus. Hai. Ya Allah, so cute. B, so cute. Rasa ni Arif harus suka ni. Tengok tu. Masya Allah. Comel lah. Dia emang sejuk dia hidup Okay, kita jalan. Kita sebenarnya nak ke mana sayang? Kita nak ke mana sebenarnya? Kita nak pergi lunch dekat satu tempat ni nama Nina. Okay. It's an Italian restaurant. So kita jalan ke sana. Sebenarnya kita dah dekat 20 minit dah berjalan. Ya. Ada lagi lebih kurang 15 minit untuk kita sampai. Selesaikan. So agak jauh perjalanan kita. Betul. Tapi saja Tia cakap untuk kita nak buang Burn. masa tu, Burn kalori. burn kalori. Sebab kalau tak, kita punya kerja buat apa sambil makan je kan. Ya, makan-makan duduk. Tapi dia tengok ni guys, kafe punya chair macam cute-cute lah. Oh my god, I suka kafe dia duduk kafe sini. Tengok dia cantik kan? Warna dia pun, oh. Kafe sini macam Apa? Flag. Written. kan, so cute. Ini lebih kepada banyak galeri atau ni bukannya kafe minuman sangat, tapi yes macam bantal. Ini macam baju, suit. The place, London. Okay. Rindu anak belum? Kau asal rindu. Tapi okey. Masih boleh terkawal. Ini rindunya masih boleh terkawal. Saya sini pun boleh shopping tau. Tapi I tak minat. Tak tahu lah brand-brand bagus tak. Bagus je tu baju tu. Kau macam cantik kan? Jom kita tengok je. Alright, so finally kita sampai. Hi. Kita finally kita sampai. Sure, please. Thank you so much. Kejap guys. Okay, so dia punya menu ada roti, focaccia. Ini makanan Ashraf ni. I lupa bawa cili Okay, ada beef carpaccio, spaghetti. Oh, cuma satu je lah. Ini je. Oh my god, lupa bawa cili. Berarti ada cili tapi tak bawa. Lupa. Tak apalah, next. So, jom kita makan. Being inspired with an Italian food. Okay? Have a look at the menu and question, please let us know. Thank you. Okay. So, penting kita sampai di tempat makan kita jalan lebih kurang 3.5 km. Alhamdulillah, okay. Baris-baris kita macam burn kalori semua. Sekarang ni makan memang okay, lapar. Penat gila. Apa saya rasa dia? Bila nampak muka macam merah sikit lah. Tak. So, kita makan. Okay, kita tengok menu dia. Dia ada apa. Okay, so the first meal ada. Ini roti kaki ya, sayang? Kaki lah. Wow. Yang baik, dia punya tu terbakar betul. Jadi oil dan juga butter. Dia pernah tahu buat roti ni tau. Tapi tak lah macam ni. Jangan cantik macam ni. Besar kan? Lepas 4 sayang.
Susah. I macam lagi suka butter dia. Dia try butter dia. Sedapnya butter dia. Oh my god, tak gila. Butter dia yang sedap guys. Kan? Butter ni lain kerana dia macam butter and cream cheese. Dan black pepper. Sedapnya. Ini next breadstick. Makan yang ini. Sedap. Sedap dia butter dia. Ini next. Ini ada macam pasta. Try sayang. Okey je. Tak sangat. Chicken salah order. Tambah je garam. Sedap. Sedap. Tapi bukan kurang garam. luar biasa. Ya, ni macam so-so lah. Tanpa butter lagi sedap dia. Campur dengan butter dia. Okay, so here we go. The main. The steak. Weh, cuba. Sedap gila. Power. Okay, so ni ada steak dia. Asap. Adik I dulu belajar Oxford. Hai, okay. So, selamat datang di hari yang ke berapa ni? Hari ke berapa kan? Hari ketiga, hari keempat, saya rasa. Dah lupa-lupa. Jadi hari ni kita tetap makan lagi. Esok kita akan ke Oxford dah untuk belajar. Tapi ini adalah hari terakhir untuk kita sebelum belajar. Hai guys. So hari ni kita bersama dengan geng-geng. Dia nak cari dessert tadi nak. Nani dan juga Kak pula. Nani dan juga Muiz. So Lepas tu kita ada Abu S juga, N87 punya owner. Oh wow. Wow. Ini memang token makan semua ni. Tapi kita kena review. Bagus, sedap tak makan kat sini? Hari ni kita nak cari makan je. So Tia akan bawa you guys ke Borough Market. Tapi Ini adalah sebelum tempat kita makan, kita kena jalan. Yes, Borough Market tempat yang viral. Bukan viral lah, orang akan datang ke pun suka. Kan Tia dah pernah itu kan dengan Arif Farah. So kali ni adalah kali kedua. Dan jangan lupa mak-mak tengok tu. Tetap ya bawa bag pump. Wajib. Tak cool kan? Cool lah, biasalah. Be mom sector. Ini ada mushroom risotto. So dia memang sedap. Tapi ni Tia rasa macam muak kalau makan. Dah pernah. Ya, makan nasi. Nasi goreng. Saya ada ke dalam. Ini adalah drum cheese. Banyak dessert ya. Dan dia macam menyelerakan. Tapi Tia tak mau. Tia di sini kena at least turun. Tak mau naik berat badan. At least turun 2 kg. 1 hingga 2 kg lah. Please. Wish me luck. Wow. This is the pastries. Jadi yang Tia suka di sini adalah Tia suka dia punya muscle. Hari tu Tia bawa dengan Arif kan. So diorang ada muscle dia memang sedap. Jadi Tia tak sabar nak makan. Dan Arif cari fish and chip dulu. Wah di sini guys. Dan dia. Guys. So kita ke dalam. Banyak buah-buahan. Tuh. Tengah-tengah. Itu. Wah ini strawberry chocolate. Ini yang dengan coklat. Oh my god. Thank you. Thank you. Is there like a stick or anything? Yes. Dia tu sayang. Oh. Sedap tak? Dia awal masak. Oh dia belum masak lah guys. Oh my god, I come here from Malaysia to get your mussel. Oh no! Oh, so you cheat? Hello, Malaysia. Hi. Sorry about that. We have something instead. It's a tiger prawns, Madagascar tiger prawns, and we're gonna have after this. Okay. Lobster tail. Okay, so only this one and paella. Yes. No anymore mussel. Yeah, sorry about that. Alright. Oh, so sad. Kerana masa dia tak jual dah. Okay, tak apa. Dia cakap dengan try tiger prawn dia. Okay, we'll try. Kita tahu ni jam berapa, what time? What time you guys are ready? About 10-15 minutes we'll be ready. Okay. If you want to wait now, you can. It's up to you. And we got the large prawns, the extra. The prawn, you cook like what? Like a butter or what? The prawn. Oil, garlic. Yeah. Okay. Dia lain lah. Cubalah. Sedih lah tak ada muscle dia. Muscle dia sedap gila. Ni yang paling sedap Sam. Saya tak nak terbanyak sangat coklat.
Kau nak bagi saya coklat. Okey, ada yang tak ada. Bi tolak coklat je. Saya kena try. Dia manis. Aida. Kau kurangin coklat. Kau banyak sangat kan? Tak, okey. Boleh cuma. Try semua. Right. Kenapa dia suka coklat ni baik ha? Cuba nak komplain. Dia manis tapi dia lembik. Kalau kat KL dia makan mesti customer pun memang. Oh ya? Dia macam Mana siap? Crunchy. Kita kan selalu kan nak crunchy. Bis boleh. I'm from Indonesia. Boleh bakal kau. I'm from Indonesia. Indonesia, Yeah. okay. You say the same And language? Malaysia. Yeah, same. Oh, okay. Malaysia, Indonesia is same. Like a brother sister. Oh. So Bali is Indonesia? Yes, Bali from Indonesia. Okay, kita menunggu dulu. Menunggu. Apa? Dia tak breakfast. Tapi tadi makan coklat. So battery Allah dah muak dah. Asal bagi banyak betul. Okay, sekarang kita tengah cuba dia punya paella. Tapi dia suka dia punya prawnnya saja. Dia besar ya prawn dia. Panas kan? Lama. Tapi kalau cili padi sedap lagi kan. So rasa dia macam macam biasalah paella. Sos tomato, sos serbuk kari mungkin ya. Tapi dia tak minat sangat cuman okey dia try. Dia suka udang dia tengok besar dia. Besar udang dia. Ni harganya tadi kalau yang paella lobster dia 27 euro. £1. Okay, ni dia adalah fish and chipnya. How is it, Teng? Ini bukan si best. Apa ni? Garupa. And dia dapat kopi. Kopi dia memang not bad. Sedap dia punya kopi ni macam cinnamon, lemon and okay, jom kita cuba pula fish and chip dia yang kata Asha sedap. Okay lah, sedap lah. Sedap ke tak ni? Proof tak ni? Dia beza ikan ke? Dia lembut tapi dia ada sos. Okay, so sekarang dia semakin panas kat luar, so dia kena berlindung sekejap. Kita dapat kasut. Ni guys, sini panas, dia berangin tapi panas. So Ashraf nak beli ice cream. Favorite Ashraf ni. Bi beli yang mana? Vanilla. Bibi beli water air biasa. Tak. Air kosong. Okay, so kita menunggu ice cream. Tapi okay kalau tu jalan, dia taklah sejuk sangat. Tapi dia suka dia punya weather. Oh my god sayang. Have a nice day. Thanks, try. Sekejap. Baby dapat mainan apa sayang? So ni kacamata untuk record. Ashraf hari ni dia dapat kacamata dia. Wow. Dengan suit Cool lah sayang. Apalagi bila dia nak record banyak kan. So dia teringin nak cari make up, lipstick, tapi tak nampak lagi. Okay, sekarang kita berada di Regent Street. Ini adalah tempat area yang dia suka. Dia sebenarnya ramai lah. Cumanya dia best kerana dia suruh cari hotel dekat area ni. So agak susah juga untuk kita nak memenuhkan kehendak dia. Pasal satu malam pergi pun semua rasa. Bigan insyaAllah. Wow. Memang jalannya happening sangat. Kejap. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. cepat subscribe sekarang. Subscribe now. Di mana sayang kita? So sekarang kita dekat Oxford. So kita akan belajar. So kita belajar. Okay, so kita bersama dengan ini pilot kita hari ini, Afiq. Dia memang pilot betul tau. Pilot mahal ya. Thank you Afiq. Ucapan terima kasih. Pahala Afiq. Okay, so sekarang dia misi dia nak mencari. You guys cari makan nanti, apa-apa nanti contact. Okay guys. Okay Bi, bye. Bi nak apa-apa tak ada kan? Bi kata ada. Okay, let's go guys. Dia nak mencari ice bag. Mana Argos? Dalam Sainsbury. Oh memang macam tu? Oh di dalam Sainsbury? Okay. Kita budak baru. Jadi kita nak... Kita tahu Argos mana? So dalam sini. Oh ya, ini Argos. Okay, bismillah. Kita misi mencari ice bag untuk susu kita.
Okay, basically kita nak cari macam cooler bag macam ni. Tengok ada 18 pound semua. Tapi kita tak nak tanya siapa. Excuse me, do you work here? Do you have like this ice, okay, like cooler bag? Cooler bag? Yes. No. Oh my god, no, we don't have. Only supermarkets they do. Only what? Supermarkets. Supermarket. Yeah. You know where's near here? Where? Kensington or Kensington. Kensington, yes. Or Westgate or Cowley Road. Okay guys, ternyata di sini Argos dia adalah collect point. Collect place. Dia tak ada, tapi dia sebenarnya boleh order online dan dia akan sampai di sini. Sama macam juga Amazon. So dia tak boleh beli di sini, tak dapat, tapi kita nampak Tesco. Hai. You on my vlog. So dia boleh juga ke Tesco. Kerana kita nampak Tesco. Okay, so kita mungkin bisa dapat kat Tesco. Let's go. Okay, so Tia dah ke Tesco tadi dan Tia tak jumpa juga cooler bag. Jadi dia cakap you kena ke Super Tesco, which is yang lagi besar. Kan Tesco ni kecil. Sedih kita, tapi tak apa. Jarak ke sini ke Super Tesco tu ada 12 minit. Tapi I think kita akan check in dulu kerana dia dah back to city lagi. Ya Allah, perjuangan ya guys untuk nak bawa dan nak jaga, nak simpan susu ibu tu bukan senang ternyata. So harga ibu anda, dan bertepatan juga ini yang sebagai seorang ibu dia ucapkan Happy Mother's Day. Okay, so ini adalah Oxford punya suasana dan kita kena balik hotel dan kita check in. Jom. Okay, so ini adalah tempat Oxford. So dia ada kedai-kedai, okay semua, cuma dia tak happening macam area city. But nice juga. Wush, siapa tu? Handsome ni dia. Saya nak kenal ya. Guys, boleh tak minta nombor handphone nya? Tu laki-laki baju hitam. Kan? Panggil lah. Alah, dia lari lah. Okay, ini dia cowoknya. Hai, boleh kenalan tak? Awak boleh kenalan tak? Ada isteri. Wak, nama punya Wak. Sombong lah dia. Tak payahlah, umur dia. Dia ada isteri, takut kita. Okay, ni kita dah sampai dah ke Oxford, tempat kita akan tidur. Okay. Thank you dah tengok tau. Ada subscribe belum? Subscribe sekarang. Thank you for support. Jumpa di next video nanti.